Ada yang bertanya saya, bang, senang nak pasang kamera ROKCam X3 ni. Okey, jawapannya senang je nak pasang. Okey, kameranya apa cahaya. Okey, senang je nak pasang. Okey, macam mana nak pasang? Jom saya tunjuk. Okey, cara nak pasang kamera ROKCam X3 ni mudah je. Okey, semudah ABC. Okey, dia macam ni. Okey, ni USB, anda punya USB macam ni, saya pakai connecting lah. Okey, okey. Ni sambung ni, letak je. Ni buat aliran wire. Lepas tu dah pasang. Ni hasil. Okey. Ni ada kamera belakang tapi macam lori ni. Okey, saya belum sempat lagi nak pasang sebab ni dah tukar lori lain kan. Jadi ni saya kena letak dia punya ni, wire dia sambung kat belakang. Sama juga kenderaan anda macam tu, anda tinggal pasang je. Okey, tinggal pasang je. Okey, yang depan pasang macam ni, yang belakang letak wire dah sambung macam ni. Contohnya lah ni yang sambung, lepas tu tarik belakang. Okey. Lepas tu dalam masa yang sama macam kenderaan, kalau kenderaan kecil lah, bukan kenderaan besar lah. Kalau kenderaan besar leceh sikit. Okay, sebab anda nak kena tarik wire, lepas tu nak kena panjat pakai tangga. Tapi kalau kenderaan kecil, okay, kenderaan ringan, anda selit-selitkan lah dekat anda punya laluan. Tak pun anda boleh lakukan. Kalau anda malas, anda pasang sendiri kat kedai. Okay, untuk kos upah tu biasa purata lah, orang ambil dalam RM30 sampai RM100. Okay, tapi ikut pada tempat ada yang anda ambil. Okay, sebab ni boleh pasang sendiri. Kalau pasang sendiri, anda cuma selitkan je. Okay, dekat laluan anda punya cover-cover, getah-getah. Okay, lepas tu lebih mudah. Okay, dia ada sediakan. Okay, bila anda beli nanti, dia sediakan anda punya ni. Anda beli, nanti anda boleh QR kat sini. Okey, QR. Okey, saya tunjuk lah. Okey, ni kat sini tutorial A sampai Z. Okey, boleh QR. Mana yang dapat kamera ROKCam X3 ni Full HD ni, sila klik link di atas atau di bawah. Okey, dari saya awalan Jepra berperjuangan dulu sayang. Jangan lupa dapatkan kamera ROKCam Full HD. Okey, X3. Okay, bye.